Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast Kid Jim Academy. Bersama kita pada hari ini adalah tokoh yang tidak asing lagi pada Kid Jim Academy dan juga dunia pendidikan, iaitu Datuk Dr. Noliah binti Kudus. Selamat datang Doktor. Terima kasih banyak. Ya. Pada hari ini kita bukan nak cakap pasal Kid Jim, tapi kita nak cakap tentang isu yang hangat diperkatakan. Betul, viral iaitu peperiksaan melahirkan generasi burung kakak tua. Okey. Apa tu sebenarnya? Mula-mulalah kita nak tanya, apa tu sebenarnya generasi burung kakak tua tu? Okey, alright. Terima kasih pada Cik Auni dan mengundang saya untuk sesi podcast Kid Jim. Dan kita membicarakan isu yang memang viral macam ini. Cik Auni, memang saya setujulah. Tapi bila tagline tu atau kenyataan yang kita nak perbahaskan ini, bila kita bercakap tentang peperiksaan melahirkan generasi burung kakak tua, pertama, the first say daripada saya tak setuju. Tetapi, dan bila awak kata apa? Siapa tu generasi burung kakak tua ni? Betul. Right? Bila kita bercakap tentang generasi burung kakak tua, kenapa diletakkan burung kakak tua? Bukan burung murai ke, merpati ke, burung helang ke? Burung kakak tua maksudnya, burung kakak tua ni kita tahu dia adalah good in order. Kan? Maksudnya dia menurut perintah. Contoh, bila dia dilatih untuk bagi tahu Assalamualaikum, Assalamualaikum, jadi dia akan ikut saja. Itu yang dinamakan kita ni generasi burung kakak tua kalau adanya peperiksaan. Maksudnya percambahan tak berlaku, kita jadi generasi putus step. We are a good follower. Itu maksud dia generasi burung kakak tua. Tapi sebagai seorang pendidik, dan saya juga merupakan seorang motivator yang lebih kurang 30 tahun plus minus berada di bumi Melaka bertuah ini, saya menegaskan bahawa peperiksaan bukan punca dalam melahirkan generasi burung kakak tua. Sebab itu saya menolak kenyataan yang sedang viral diperkatakan peperiksaan melahirkan generasi burung kakak tua. Ini adalah kerana pertama, untuk saya menegaskan tentang statement peperiksaan tidak melahirkan burung kakak tua. Pertama adalah peperiksaan bukan musuh pada pembelajaran, tetapi peperiksaannya adalah pengukur. Bila kita tidak ada peperiksaan, kita akan hilang daya ukur. Kita tak tahu di mana kita berada, di mana kekuatan kita, apa kelemahan kita. Kita tak ada orang yang boleh menilai. Jadi kalau anda kata bila tidak ada peperiksaan, yang orang kata peperiksaan yang kalau di Malaysia ni UPSR, kita ada PT3, dulu zaman saya PMR, kan? Yang mana peperiksaannya adalah satu peperiksaan yang menjadi satu pengukur. Dan melalui peperiksaan ini kita dapat tahu di mana tahap penguasaan murid dan apa kelemahan dia dan bagaimana kita boleh bantu. Dan saya rasa saya adalah generasi peperiksaan generasi burung kakak tua. Maksudnya hari ini, walaupun kita dikenali dengan generasi yang dibesarkan dengan peperiksaan, tetapi hari ini inilah saya. Dan inilah kita. Betul? Mungkin ada juga ibu ayah yang sedang mendengar, sedang mengikuti, bersetuju dengan kenyataan saya. Hari ini kita melihat pelbagai isu berlaku di sekolah, pelbagai jenayah didefinisikan di sekolah yang hari ini cukup membebankan. Ini adalah kerana mungkinkah tidak adanya peperiksaan yang dikatakan dan dikaitkan dengan burung kakak tua tadi. Jadi sebenarnya kita nak cakap yang peperiksaan sebenarnya bukanlah satu masalah, tapi sebenarnya ianya cara kita nak menyediakan pelajar tu macam mana. Saya setuju. Maksudnya peperiksaan bukan masalah, bukan musuh. Dia adalah pengukur dalam mengetahui atau mengukur kita di mana kita berada, apa kita nak buat dan bagaimana akan datang. Jadi kalau tidak, tanpa peperiksaan Cik Auni, nanti kita akan seolah-olah kita meneka-neka. Kan? Ibarat kan, saya meneka, okey budak tahun 2 ini, okey saya meneka potensi dia macam mana. Potensi dia macam mana? Tak boleh. Kita bukan ada satu kuasa magic yang kita boleh mentafsir pelajar secara spontan. Betul. Jadi peperiksaan ni adalah the best pengukur ataupun the best KPI yang boleh kita adakan untuk kita mengukur pencapaian pelajar tu tadi. Okey. Jadi doktor, macam mana pula kalau kita kata apa masalah yang melahirkan yang burung kakak tua ni sebenarnya? Right. Kalau kita lihat apa masalah yang melahirkan burung kakak tua adalah, saya katakan bahawa dalam sistem pendidikan di negara kita, sekali air bah, sekali pasir berubah. Right? Dan terlalu banyak apa yang dikatakan bahan uji kaji yang dilakukan di sekolah.
Yang penatnya guru, yang penatnya murid, yang penatnya mak ibu ayah dan sebagainya ya. Jadi bagi saya sekolah tak boleh dijadikan tikus makmal. Dalam kita nak melihat, dan saya tahu dan saya sedar kenapa mereka mengubah. Mungkin ada sebab, ada persekitar yang mendorong, yang menolak mereka untuk menidakkan peperiksaan. Tapi kesannya kita melihat hari ini semakin rencam pelbagai isu yang berlaku, konflik dan sebagainya. Sebab anak-anak hari ini yang kita tengok kan, mereka pergi sekolah just for fun. Mereka pergi sekolah hanya untuk hadir, tetapi rohnya tak ada. Sebab tu saya bagi tadi mukadimah kita permulaan, salam Kip Jim, mendidik, menginspirasi. Ya. Jadi bila kita lihat periksaan ini, dia kata bukan, nafikan lagi, dia bukan melahirkan generasi burung kakak tua. Mungkin ibu ayah, saudara-saudari yang mendengar podcast ini tahu siapa itu Dr. Amalina, Dr. Nur Amalina, seorang pelajar hebat, yang pernah menggegarkan bumi Malaysia dengan 17A SPM-nya, yang mana hari ini dia menjadi seorang pakar bedah di London yang terkenal, yang hebat orang ni, budak ini dari segi pemikiran dan sebagainya. Dia adalah generasi UPKK, UPSR. Dia juga adalah generasi PT3 dan PMR dan juga kepada SPM. Betul. Nampak tak? Sebila di Malaysia kita cuba nak mengubah, kita nak copy tau apa yang negara Finland buat. Finland, mereka besarkan generasi muda mereka ini, generasi sekolah adalah dengan tanpa peperiksaan. Jadi hari ini kita cuba mengambil acuan Finland untuk kita bawa ke negara kita Malaysia. Dan hari ini kerencaman, konflik, dan kita lihat benda ini berlaku. Apapun saya berbalik-balik, negara kita Malaysia kepada anak-anak, ibu ayah kena menerima dan berlapang dada. Kita perlu ada daya pengukur. Dan pengukurannya adalah mesti datang dari peperiksaan besar, UPSR, dan juga untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan pelajar tingkatan 3 perlu diukur dengan PT3. Kerana bila mereka tidak ada peperiksaan, mereka tak boleh diukur. Ke mana mereka nak pergi? Kenapa mereka mesti belajar? Betul. Right? Kalau yang mereka berada di tingkatan 1, 2, 3, mereka tak tahu hala tuju mereka untuk pergi ke sains ataupun sebagainya. Jadi maksudnya peperiksaan, bila tiadanya peperiksaan, mereka seolah-olah hilang panduan. Betul? Ya. Mungkin Cik Auni sedar dan kita pun semua maklum, wahai ibu ayah yang sedang mendengar, terdapat banyak kelebihan bila kita ada peperiksaan. Jadi saya pun nampak juga kalau pelajar-pelajar kita ni bila pergi sekolah, sebenarnya pergi sekolah tiada hala tuju. Sebenarnya dulu kita pergi sekolah nak exam, nak cemerlang dalam peperiksaan, tapi bila diorang datang sekolah tak ada peperiksaan, cuma wasa nanti, hujung nanti. Tapi sekarang datang sekolah tak tahu nak buat apa kan. Jadi itu yang menjadi masalah nanti. UASA soalan set daripada sekolah. Faham tak? Betul. Kalau UPSR dia set daripada jabatan. Betul. Kan? Daripada kementerian. Jadi benda ni memberikan satu challenging tau. Right? Betul. Memberikan satu ruang peluang dan mereka nak jadi yang terbaik. Bukan mereka nak jadi good, mereka nak jadi great, mereka nak jadi excellent. Dan yang tolak, yang push and pull mereka ini adalah mak ayah. Yang dah nampak potensi anak mereka, mereka bantu, mereka sokong, mereka dokong. Itu yang penting. Sebab itu, bila kita lihat, bila Cik Auni cakap tadi tentang secara tidak langsung kita lihat keperluan peperiksaan tu. Betul. Dan kelebihan di peperiksaan pertama, kita nak mengukur penguasaan secara objektif. Saya mendengar juga rakan-rakan guru saya yang bercakap, bila mereka mengajar matematik, mereka nak nangis. Kerana apa? Bila tak ada UPSR, pelajar-pelajar kita ni sifirnya ke laut. Betul. Bila mereka tidak ada sifir, begitu juga macam hidup kita tak ada jantung. Right? Kita boleh hidup ke? Itu yang menyebabkan bila mereka disantakkan kepada SPM, itu yang kita tengok banyak masalah berlaku. Dan cikgu-cikgu yang berada di tingkatan 1 kena mengeluarkan effort yang 3 kali, 4 kali lebih besar. Kan? Sebab apa? Rebungnya tak kuat. Jadi tak boleh. Bila dah jadi buluh, nak lentur, nak bentuk, susah. Menjadi masalah. Right? Sebab itu saya juga tertariklah dengan, saya pernah membaca kenyataan daripada Datuk Ashraf Wajdi yang mengatakan bahawa UPSR adalah satu yang perlu sebagai satu pintu utama dalam memberikan laluan kepada pelajar-pelajar ini untuk masuk kem RSM ataupun di sekolah-sekolah berasrama penuh.
Betul, saya pun setujulah. Jadi sebenarnya peperiksaan ni sebenarnya bukanlah satu hukuman, tapi sebenarnya adalah untuk bimbingan kepada pelajar tu sendiri. Okey, jadi dan kalau saya nak mengulas dari segi kelebihan peperiksaan Cik Auni, pertama kita nak ukur penguasaan dia secara objektif. Kedua, kita nak bantu pelajar ni supaya kita boleh bentuk disiplin dia. Hari ini pelajar kita semakin high teknologi, tapi mereka ni semakin hilang disiplin dia. Betul. Jadi disiplin dan daya tahan. Sebab itu hari ini kalau kita lihat hari ini generasi yang ada, generasi adik-adik kita, generasi pelajar, mereka dikenali sebagai generasi strawberry. Ya, Cik Auni, kenapa strawberry? Strawberry ni nampak merah. Warna dia dah nampak manisnya, sedapnya, tapi bila makan mungkin rasanya masam. Dan mungkin strawberry ni penyimpanannya susah. Dia cepat busuk, bonyok dan sebagainya. Right? Sebab itu dipanggil mereka ini generasi strawberry. Sebab apa? Mereka tak ada daya tahan. Mereka seperti biskut yang rapuh. Bila mereka tak ada daya tahan, bayangkan mereka berada di Menara Gading. Bayangkan mereka melangkah untuk berada dalam organisasi yang lebih besar. Ya? Jadi kelebihan peperiksaan ini bukan hanya untuk mengukur, tapi nak bentuk disiplin, nak bentuk daya tahan anak-anak kita supaya dia tahan tak diuji dengan peperiksaan. Ketahanan ni bukan fizikal tetapi mental. Sebab itu mereka hari ini banyak dihadapkan dengan otak tu, orang kata otak ni belajar tetapi kapasiti penggunaan tidak secara total. Jadi itu yang membawa ada lompang, ada ruang untuk mereka berhadapan dengan game. Sebab tu hari ni kita juga digembar-gemburkan dengan permainan Roblox yang sangat menakutkan. Betul. Sehingga Kementerian Komunikasi juga menghalang dan mencegah anak dia untuk bermain Roblox. Sebab dia dah nampak apa impak permainan Roblox ini. Yang mana kita tak sedar anak kita sedang hayal dengan dunia itu. Hayal dengan media sosial. Sebab itu hari ini kalau kita lihat kelebihan peperiksaan, pertama kita nak ukur, kedua kita nak bentuk disiplin. Paling penting saya nak tekankan kepada mak ayah adalah daya tahan. Anak kita ni ada daya tahan tak? Kita bukan nak melahirkan mereka menjadi generasi strawberry, kita nak melahirkan mereka menjadi generasi the king of fruit, durian. Durian ya, dibalik macam mana pun dia tetap mantap. Gitu. Jadi dan yang ketiga, saya rasa kelebihan peperiksaan ni juga dia dapat memberikan rasa dia percaya. Pelajar-pelajar ni dia nak ada rasa belief tau. Dia believe dengan diri dia dan dia percaya dia boleh buat. Kan? Tapi peperiksaan yang mungkin sedang berlangsung hari ini, saya rasa tak cukup untuk mengukur. Jadi dia nak rasa pencapaian dan benda ini akan menjadi satu motivasi pada diri dia. Dan juga kelebihan peperiksaan ini juga, dia akan menjadi satu platform persaingan yang sihat-sihat. Kalau hari ini kita tengok, kita tak berhadapan dengan peperiksaan UPSR. Apa yang berlaku pada anak-anak kita hari ini, mereka tak rasa bersaing. Mereka melihat markah kawan-kawan macam tak ada apa. Betul. Mereka lebih bersaing dalam permainan game berbanding dengan perjalanan ilmu. Jadi even sebab kita itu dalam waktu pekerja pun, keluar kerja mesti ada performance dia kan. Kita kena ada performance sebab belajar ni dari buayat sampai liang lahat. Betul kan? Tapi hari ini, bila hari ini teknologi dah mengambil tempat, peperiksaan boleh dikatakan ada tapi macam tak ada, tak boleh menjadi satu pengukur, jadi membawa kepada platform persaingan untuk mereka ini bersaing dalam dunia yang lebih mencabar. Kita tak pasti bagaimana dan di mana mereka untuk mereka berhadapan dengan dunia yang semakin mencabar. Makin hari akan makin mencabar. Betul. Saya sendiri berada di universiti berhadapan dengan pelajar-pelajar yang hari ini banyak bergantung hidup dengan ChatGPT. Menyebabkan mereka ini tidak menggunakan kemampuan akal. Dia ChatGPT ini adalah AI. Kan? Satu hari besok mungkin adik-adik ni, saya tak nak nafikan, hari ni budak-budak ni belajar CV pun dia belajar menggunakan AI kat phone. Betul. Nampak tak? Sebab apa? Sebab tidak ada peperiksaan. Bila ada peperiksaan, masa mereka terlalu padat. Dan guru-guru sangat memberikan effort dan orang kata usaha yang cukup besar dalam memastikan sekolah ini akan menjadi nombor 1 di Melaka. Sekolah ini akan bersaing dengan sekolah. So, setiap sekolah akan bersaing di antara satu sama lain. Tapi budaya persaingan ni sudah semakin suram, sudah semakin hilang bila kita lihat perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari. Betul. Sebab kalau kita tengok kan sekarang ni, kalau untuk subjek matematik lah,
subjek matematik sendiri, kalau diorang dekat Google tu, kalau ambil gambar je soalan, dah boleh keluar dah jawapan. Tanpa diorang berfikir pun macam mana nak selesaikan. Betul. Sebab hari ni, generasi hari ni adalah generasi yang bijak. Anak-anak hari ni anak-anak bijak. Jadi bila anak-anak yang bijak, tapi otak tu kita kosongkan dan dipenuhi dengan permainan-permainan game, digital. Jadi saya rasa satu pembaziran. Sebab kejadian manusia pun dalam rahim seorang ibu, kita ada faktor dan peranan otak dekat situ. Sebab itu Allah bagi kita ada otak, di plus lagi dengan akal. Jadi hari ni peperiksaan tadi yang dapat bukan meremajakan, dapat membangunkan, dapat membawa akal ini untuk lebih berfikir. Kita akan berfikir lagi jauh sebab peperiksaan ini makin mencabar. Saya setuju dengan HOT. Saya setuju dengan kaedah kementerian meletakkan kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Very good. I like it. Right? Yang mana budak-budak bukan memuntahkan balik apa yang dibaca, tapi di situ ada pemikiran. Tetapi bila kita tidak mengadakan satu peperiksaan besar yang bukan dikontrol oleh pihak sekolah, yang bukan disediakan oleh pihak sekolah, tetapi datang daripada kementerian, walaupun mereka baru dalam keadaan rebung, saya rasa itu akan memberi nilai tambah yang cukup besar pada kelahiran ulul albab yang cemerlang. Okey, jadi maksudnya sekarang ni masalahnya bukan peperiksaan, tapi sebenarnya letak pada macam mana kita nak sediakan pelajar tu. Betul tak, Doktor? Betul. Sebab selalu orang cakap, masalah peperiksaan, kita dihadapkan dengan pelbagai isu-isu di dada-dada akhbar berkaitan dengan pelajar. Saya yang membaca dan saya yang berada yang melentur buluh di Menara Gading, saya rasa kecewa, saya rasa terkesima, saya rasa sedih. Kenapa generasi ini berlakunya macam ni? Kenapa generasi ini dihadapkan begini? Kita lihat pelbagai isu yang didedahkan di ada akhbar. Seorang abang merampas telefon adik dia, dan adik dia menggantung diri. So kenapa ini berlaku? Kenapa? Jadi bila kita tidak ada, orang kata, ada juga pembacaan data menyatakan bahawa bila mereka tak dihadapkan dengan ni, mereka tak ada orang kata challenging, kita tak bersaing, akhirnya mereka menjadi generasi anxiety. Yang mereka sikit je otak dia dia rasa dalam keadaan gegil dan sebagainya, anxiety, kemurungan. Jadi sebenarnya bagi saya, dalam apa pun perbincangan peperiksaan melahirkan generasi burung kakak tua, saya tidak setuju secara total. Saya tidak setuju sebab saya adalah generasi kakak tua. Ramai juga kawan-kawan mak ayah yang sedang mendengar. Kita semua adalah generasi kakak tua. Termasuk mungkin moderator juga. Betul. Ya, adalah generasi kakak tua. Tapi kita adalah generasi yang durian. Kita bukan generasi strawberry. Betul. Yang rapuh, yang lembut, yang cantik, nampak di luar tapi dalamnya tak ada nilai. Jadi saya rasa masalah dia bukan pada peperiksaan, tetapi bagaimana kita menyediakan anak kita kepada peperiksaan. Memang hari ini kita tengok buku teks anak, kadang-kadang kerja homework anak, kita sebagai mak pun tak boleh ajar dah. Sebab apa? Syllabus dia terlalu padat Cik Auni. Betul. Tapi kita tak boleh pergi salahkan kementerian. Mereka mengikut perubahan arus. Betul. Jadi maksudnya kita lah menyediakan tambahan dukungan. Betul. Kita tahu anak kita ni cari tambahan tuition dan sebagainya yang dapat membantu anak kita. Betul. Supaya dia dapat menyelesaikan isu syllabus yang agak padat. Lepas tu kadang-kadang kalau kita lihat soalan-soalan adik-adik ni sekolah rendah dan sebagainya, soalan mereka terlalu tinggi tahap dia. Terlalu tinggi tahap dia. Pada umur, contoh pelajar darjah 5 jawab matematik tingkatan 1. Sebab apa? Bukannya mereka tak didedahkan. Saya ingat dulu arwah sahabat saya, arwah Cikgu Nurliah Sabtu, sahabat saya dunia akhirat. Dia kata dengan saya suka dengan pendekatan dia. Bila dia mengajar tuition pada anak-anak murid dia, kalau budak tu darjah 2, dia akan beli buku latihan darjah 3. Kalau budak tu darjah 3, dia beli buku latihan darjah 4. Saya kata dengan dia, kenapa kau belikan dia darjah 2, 3, 4 ni? Dia kata, Nolia, supaya kita fikir, kita nak budak ni, walau dia darjah 2, dia dah berfikir jaga darjah 3. Advance. Sebab itu, kita tak boleh nak salahkan soalan tinggi. Sedangkan budak-budak ini, kita melahirkan anak kita yang ada 3M tau. Budaya 3M. Betul. Malu, malasnya banyak. Dan anak kita ni terlalu dimanjai. Sikit ni tak boleh, sikit tu tak boleh. Di mana daya tahan dia? Kita tak ada daya tahan. Kita bukan mendidik, kita bukan membantu anak kita menjadi generasi hebat, tetapi kita memusnahkan anak kita. Dalam erti kata yang kita tak sedar dan kita tak orang kata kita tak tahu, tak orang kata
dalam orang kata tersirat tersurat kan, orang selalu cakap yang tersirat kan, kita tak sedar cara kita sebenarnya kita membunuh. Jadi sebenarnya yang memberi peranan tu sebenarnya bukan sahaja di sekolah tetapi di rumah ibu bapa juga perlu memberi peranan yang penting lah untuk dalam membina anak-anak dia. Okey. Jadi maksudnya ibu bapa main peranan. Selain daripada kita tahu silibus padat, kita tahu soalan sekarang ni terlalu tinggi. Kita tak boleh bagi soalan yang mungkin pada zaman saya. Betul. Right? Soalan mungkin pada zaman saya lebih mudah. Soalan pada hari ni mungkin lagi susah. Saya pernah melihat soalan UPSR anak saya dulu. Ya, saya boleh tengok soalan tu, saya cakap betul-betul mencabar minda. Tapi budak-budak ni jadi generasi yang kuat, kentang. Betul. Kan? Dan mungkin juga kita melihat bagaimana pendekatan mak ayah. Kadang-kadang mak ayah ni dia tak lebih mendidik anak kepada kefahaman, penghayatan kepada subjek, tapi dia lebih kepada aku nak competition nombor 1 aku nak competition nombor 5 Dia nak top 5, dia nak top 1, dia nak top 10. Nampak tak? Jadi kita meletakkan nombor ini sebagai satu pengukur dan nombor ni sebagai satu outcome is a must. So itu yang menjadi masalahnya. Itulah kadang-kadang ni dalam pembelajaran juga kadang-kadang stres tu perlu. Stres tu sebenarnya mematangkan. Sebab tu Allah bagi kita ada otak, ada akal. Akal tu yang memberikan kita apapun ujian, apapun cabaran Allah tahu, kita boleh buat dan kita boleh selesaikan. Sebab itu kita ni kan jangan buat benda yang kita pernah buat salah dulu. Maksudnya semua ni kita kena betulkan, perlu diperbetulkan, tapi bukan kita buang sistem peperiksaan kan. Nak betulkan silibus, kaedah pendekatan cikgu kan. Kita ada PIBG kan, kita ada PIBG yang saya ingat dulu zaman anak saya dulu, kita memang sangat agresif dalam mengumpul tabung, memastikan anak kita ke depan hasil pada duit tabung. Ada yang tak mampu, ada yang mampu, ada yang terlebih mampu, sama-sama berganding bahu. Kan? Jadi maksudnya pendekatan. Tapi bukan maksudnya kita buang peperiksaan. Kita kata silibus tinggi, kita kata soalan jauh susah sangat. Habis kalau nak soalan senang je, tak payah pergi sekolah. Betul. Kan? Lepas tu pendekatan cikgu rotan budak salah. Macam mana budak-budak nak dididik sedangkan rotan itulah sebenarnya mendidik. Dan hari ini guru-guru kena berperanan. Saya tertarik dengan filem Memoir Seorang Guru yang pelakonnya adalah Roshamno, Datuk Roshamno. Saya suka kepada mesej yang cuba disampaikan oleh penulis skrip dan pengarah filem itu. Hari ini sebagai guru kita kena mendidik, bukan mengajar. Betul. Jadi kena faham apa maksud mendidik dan mengajar. Jadi di sini saya ingat zaman saya dulu Cik Auni, kita dulu dibesarkan bila demam letak termometer. Jadi apa yang berlaku, kita jangan ulang kesilapan kita dalam mengatakan peperiksaan melahirkan generasi burung kakak tua. Dulu kita letak kesilapan kita dulu, kita jangan ulang kesilapan kita dulu yang mana kita membuang termometer tu. Kenapa kita buang termometer yang letak bawah lidah tu? Kan? Hanya kerana kita tak suka suhu demam tinggi. Kita nak itu lagi senang. Kan? Dia nak senang. Nak lebih yang shortcut. Tapi mungkin dia tak accurate. Kan? Mungkin pengukuran dia tak orang kata tak tepat lah. Tak tepat. Ketepatan dia tak rigid dan sebagainya kan. Jadi dulu saya ingatkan, kita jangan ulang kesilapan membuang termometer hanya kerana tak suka suhu demam yang tinggi. Ini juga yang akan kita buat. Sebab kita tak suka dengan peperiksaan, kita buang semuanya. Sedangkan peperiksaan inilah banyak dia punya hikmahnya. Sekali doktor, apa nasihat yang doktor boleh bagi kepada para pelajar dan juga ibu bapa lah? Okey, kalau Auni tanya saya apa nasihat, saya juga ibu bapa, saya juga pernah menjadi ahli esko dalam IBG. Saya juga pernah berkawan dengan ramai kawan-kawan saya guru yang meluahkan rasa bicara tentang murid-murid. Saya juga ada rakan-rakan pengetua. Right. Saya juga ada rakan-rakan kawan-kawan di jabatan. Maksudnya kita berkawan dengan semua orang sebab kita nak mendengar resah gelisah keluh bicara mereka. Jadi apa yang saya nak simpul hari ini bila dikatakan statement pernyataan yang kita kena sambut bila dia kata peperiksaan melahirkan generasi burung kakak tua. Saya tidak setuju, sekali lagi saya tegaskan. Sebab realitinya dunia kita dulu ada peperiksaan. Dunia kita dulu ada peperiksaan. Kita pernah lalui UPSR, kita pernah lalu PMR, kemudian dikenali dengan PT3, kita pernah lalu SPM. Right? Adakah kita semua burung kakak tua? Sudah pasti anda semua akan mengatakan tidak. Kan? Tetapi
inilah yang telah meremajakan kita, inilah yang telah menjadi kita somebody in the world. Right? Dan kita jadi manusia yang belajar untuk berjuang. Kita belajar untuk urusa. Kita belajar urus masa. Hari ni tengok pelajar urus masa pun kita takut. Betul. Kita tak nampak nilai juang, mengurus masa pun tak ada. Dan yang paling penting, mereka tak tahan dengan tekanan. Bila ditekan, dia punya senjata air mata Lemah. yang melemahkan mak ayah mereka, kan? Dan dia tak belajar bagaimana nak menghargai hasil usaha. Apa kata-kata pepatah? Usaha tak pernah menafikan hasil. Hasil tak pernah menafikan usaha. So itu penting, Dan saya juga dalam memberikan kesimpulan ni, alright, nilai sebenar tu, itulah dia sebenarnya nilai sebenar dalam peperiksaan. Jadi peperiksaan bukan untuk menghukum, tapi membimbing. Tanpa peperiksaan, sistem kita hilang kompas. Takkanlah kita nak pergi cari bintang. Duduk dalam hutan, kita tak ada kompas, kita tengok bintang. Ikut bintang pun orang sesat juga. Betul? Kan? So, tanpa peperiksaan, kita ibarat sistem yang hilang kompas. Yang paling penting, bagaimana kita nak seimbangkan ilmu, akhlak, emosi dan bukan menghapuskan penilaian. Sebab struktur badan kita, kita ada IQ, kita ada EQ, kita ada SQ. Kita ada otak, head. Ini semua Allah bagi modal. Jadi ini semua kena imbang. Sebab tu generasi hari ni dia tak seimbang. Dia tak gunakan banyak otak, dia guna banyak emosi. Main game kan? Emosi kan main game. Mana ada orang main game pakai otak, cari kamus. Tak ada kan? So dia banyak emosi. Sebab tu hari ni nak tengok generasi hari ni tersentuh sikit je nangis. Anxiety. Kan tersentuh sikit dia dah nampak solution apa dia nak buat. Dia tak ada nilai bersaing tu. Dia tak ada nilai-nilai. Saya tak nafi. Bukan kita kata tak ada nilai baik. Ada. Tetapi tidak dominan. Kita nak mendominankan benda tu, ya. Dan hari ini jangan kita bunuh tekanan tu. Tapi kita lihat, kita selam bagaimana kita nak selesaikan tekanan. Betul. Sebab kita kena hidup dengan tekanan. Sebab Allah bagi kita kekuatan akal. Dan bila Allah bagi, dia tahu kita mampu untuk mengatasi, kita mampu untuk menyelesaikannya. Doktor, mungkin doktor ada perkongsian sikit. Okey. Terlanjur kita bercakap tentang peperiksaan tidak melahirkan generasi burung kakak tua yang kita nafikan hari ini. Ada si kenyataannya. Saya suka untuk membaca satu coretan daripada seorang guru. Dan saya rasa coretan tu mungkin ada terakam di mana-mana media sosial. Tapi bila tak diluahkan, bila tak dibaca tu rasa tu kurang. Hidup kita sebagai manusia ni mesti ada feel. Betul. Rasa tu penting. Jadi saya bacakan Cik Uni. Silakan. Okay. Lukilan daripada seorang guru. Dia kata, saya adalah antara guru yang terlibat dengan UPSR pada peringkat awal lagi. Masa tu subjek dinilai hanyalah BM Pemahaman, BM Penulisan, Bahasa Inggeris dan Matematik. Guru dan murid bekerja keras untuk memastikan mereka melepasi tahap dan pencapaian cemerlang. Murid didedahkan dengan pelbagai ujian lisan selepas habis ujian bertulis. Di sinilah murid-murid sebenarnya diberikan pendedahan awal bagaimana untuk berhadapan dengan situasi pentafsiran, sama ada secara lisan maupun bertulis. Tadi apabila melangkah ke peringkat menengah, mereka lebih bersedia kerana pernah melalui pengalaman itu. Jadi peperiksaan ni bukan setakat menguji atau menilai keberkesanan apa yang dipelajari, tetapi juga memberi kesediaan kepada mereka tentang situasi sebelum, semasa masuk ke ruang peperiksaan. Tak adalah kejutan sangat sampai ada yang terganggu emosi. Jadi percayalah, kata nukilan guru ini, isu UPSR PT3 ini akan berterusan. Orang akan tak bercakap. Kata Ahmad Nisbu, aku bukan suruh kau cakap, aku minta engkau action. Bila nak action? Kan? Jadi jelas sekali sebahagian besar ibu bapa, guru-guru nampaknya mahu. Saya sendiri sebagai wakil ibu bapa, wakil kepada NGO pendidikan juga menyeru kembalikanlah UPSR dan PT3. Dan sudah berkali-kali guru ini menyatakan, dia menegaskan bahawa UPSR dan PT3, berkali-kali maksudnya nukilan guru ini menegaskan bahawa UPSR dan PT3 hanyalah satu alat ukur pencapaian pelajar atau pencapaian murid, dan tak ada salahnya pelaksanaan UPSR dan PT3. Yang menjadi masalahnya adalah kita orang dewasa yang terlalu ego, melayan ego sendiri hingga menjadikan keputusan UPSR dan PT3 anak-anak ini sebagai bahan
memenuhi ego kita sendiri. Anak saya lah yang paling pandai, murid kelas saya lah yang paling bijak, sekolah saya lah yang paling cemerlang, daerah saya lah yang paling hebat, negeri saya lah yang paling unggul. Inilah keegoannya kita. Ya. Jadi ego tak kena tempat, sedangkan UPSR hanya bertujuan mengesan pencapaian 3M murid-murid. Kan? Itu saja. Dan PT3 bertujuan untuk menentukan kecenderungan aliran untuk kerjaya murid-murid menengah atas. Yang mana hari ini mereka makin kabur. Right? Seolah-olah mereka diserang oleh satu kabus. Dan mereka tak tahu mereka nak pergi aliran mana. Dan mereka menggunakan banyak hari ini yang bertindak dan berada di landasan zon selesa. Comfort zone. Dan PT3 bertujuan untuk menentukan, saya ulangi kecenderungan aliran. Yang mana hari ini kita makin risau aliran sains makin mengecil. Betul. Right? Jadi untuk kejayaan murid-murid, jadi mansuhkan UPSR dan mansuhkan PT3 bukan jawapan untuk kita kurangkan tekanan anak-anak. Hari ini ada berbagai lagi benda yang kita kata kita nak kurang tekanan anak-anak, tapi kita dah ditekan oleh anak-anak. Right? Jadi yang patut dimansuhkan adalah ego, kesombongan, sifat buruk yang pentingkan diri sendiri dalam diri kita sebagai ibu bapa, guru-guru, PIBG, pegawai di pendidikan daerah, negeri dan persekutuan. Berbanding dengan negara kita, jiran kita Singapura, mereka mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Sehingga kini mereka masih mengekalkan melaksanakan PSLE, iaitu dia sama setara seperti UPSR negara kita. Kalau peperiksaan itu sesuatu yang buruk, saya rasa sudah lama PSLE ini akan dimansuhkan di Singapura. Tapi tak nampak juga lagi dimansuhkan sebab dia nampak nilai tambah peperiksaan itu dalam membantu membangunkan minda fizikal, spiritual pelajar ini untuk mendepani arah ataupun masa depan yang milenium yang lebih mencabar. Saya rasa itulah yang saya dapat bacakan. Saya rasa saya tertarik dengan nukilan guru ini yang berpengalaman, experience very expensive, yang mereka terlibat dengan sebagai guru, mendidik dan sebagainya, dan kecewa dengan keegoan ini yang mungkin telah menjadi satu stopper yang meletakkan hari ini UPSR dan PT3 ini ditiadakan. Tolonglah saya akhiri saya punya perkongsian hari ini, tolong bawa balik UPSR dan PT3. Right? Jangan biarkan generasi kita semakin tenat. Semakin tenat. Terima kasih juga. Kita bukan generasi burung kakak tua Betul. Kita mungkin generasi burung kakak tua, tapi kita bukan strawberry. Kita durian. Peperiksaan bukan melahirkan generasi burung kakak tua. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk Dr. Nolia atas pandangan. Bukan saja pandangan tetapi nasihat kepada generasi sekarang, bukan saja pelajar tapi ibu bapa dan juga guru-guru di sana yang sangat membuka mata lah. Jadi semoga episod kali ini membantu kita para pendengar memahami bahawa peperiksaan itu sebenarnya bukanlah penjahat dalam bukan musuh dalam sistem pendidikan, tapi sebenarnya adalah satu pengukur benda yang sangat penting untuk kita dalam kehidupan lah. Jadi jumpa ibarat lagi. Kita masak bila tak ada garam dan tak ada gula. Buat air, tak ada rasa. Kopi tak ada rasa. Gitulah dia. Alright. Jadi jumpa lagi kita di segmen yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harap mungkin saya dapat diundang untuk podcast akan datang untuk tajuk yang lebih menarik. Saya suka benda-benda yang besarkan anak, ikat hati dia, bukan jasad dia. Nanti kita jumpa nanti segmen